Sini pun banyak. Nama tempat ni ialah Checkpoint Machirma. Aku sampai sini lebih kurang dah pukul 12.30 hari gitu. Aku decide untuk rehat, duduk minum air sini kejap lah. Serius penat sesangat jalan jauh tadi tau. Dengan lalu kawasan yang sangat-sangat gayut, yang curam tadi tu kat sini ada satu pernyataan yang menunjukkan lagi 3 jam nak sampai ke Kampung Dole. Macam lagu Dole Cudia. And aku pun dah buat keputusan. Mungkin aku akan bermalam di Checkpoint Dole je lah kot. Sebab aku nak perjalanan pulang ni santai je lah. Tak nak laju. Buat apa nak cari penat lagi kan macam macam ni lah view pemandangan menuju ke Kampung Dole. Sumpah Daniel, gunung-gunung ni semuanya santai-santai sesangat cok. Subhanallah, Masya Allah, dah macam lukisan dunia Leonardo DiCaprio. Laluan dia pun senang sesangat. Ikut je lorong tepi-tepi bukit ni, mudah dan mesra Petronas sekali lah. Tapi serius sepanjang jalan hari ni aku tak penat langsung loh. Lebih kepada santai-santai je cok. Muskil aku sebab hari-hari sebelumnya kan aku penat macam nak mati kan. Time ni aku jumpa satu rumah yang sungguh seram sekali. Vibe dia macam cerita hantu Sicin Turki tu cok. Aku tak pasti siapa duduk kat sini. Yang pastinya seram sesangat lah goblok. Akhirnya lepas jalan selama 2 jam lebih sampai sudah aku di Dole. Inilah dia Dole. Time ni aku pun dah berada dekat salah satu guest house ini lah. Namanya Dole Viewpoint. Sambil-sambil tu kena air cokolatos dulu pun syahdu sekali weh. Sejuk-sejuk minum air panas macam ni. Time ni aku terkejut monyet weh. Disebabkan muka aku terbakar teruk cok. Berbeza sekali masa awal-awal sampai ni dah hitam sangat dah. Aku pun tak kenal siapa diri aku ni macam why. Time ni makan petang dulu dalbat 24 hours. Kenapa dia panggil 24 hours? Disebabkan orang cakap kat sini makan dalbat tenaga dia boleh bertahan selama sehari. Hebat sangat padu pada dia. Tapi masalahnya lepas makan ni aku terus masuk tidur macam mana tu. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Sekarang ni pun dah pukul 8 malam. Jadi good night semua. Jumpa hari berikutnya. Okey, sambung lagi dekat part yang seterusnya. Jangan lupa untuk bantu follow saya tau. Bye bye.